korang stay 1 minit, kita belajar pasal telur. Bukan telur kamu, tapi telur ayam. Beza telur antara telur whole egg, sebiji telur termasuk kuning, dengan telur putih saja without kuning. Kalau nak explain detail memang sangat-sangat panjang. Okey, kita tengok beza dia. Telur ni sekali kuning. Awak tengok, kalori dia 70 hingga 75 kalori. Padahal ini telur dengan kuning saja. Ini telur without kuning, 17 hingga 20 kalori. Maksudnya, perbezaan dia lebih kurang 50 kalori. Nampak beza? So, kalau korang makan telur ni without kuning, korang boleh makan estimate 3-4 biji, baru sama dengan sebiji yang ada kuning. Nampak tak beza kat situ? Jadi, untuk siapa-siapa nak weight loss, korang kena pilih ni lah. Sebab boleh makan banyak biji, full, lagi banyak volume, tapi kalori dia lebih kurang sama. Okay, dari segi protein pula, of course, kalau tak ada telur kuning, dia akan rendah sikit. Ini lagi banyak protein, tapi kalori dia tinggi. Ini lagi kurang protein, tapi kalori dia rendah. Fat, of course, ada kuning, fat lagi banyak. So, fat ni kalau makan sebiji tak apa, tapi kalau korang makan banyak biji, okay. Ni without kuning memang dia okey, fat memang kurang. Carbs 0.4, carb 0.2. Ini tak apa, dua-dua pun okey, tak ada masalah. Dua-dua pun okey. Kolesterol, korang tengok, ada kuning, kolesterol dia 186 mg. Korang tengok, tak ada kuning, kolesterol dia estimate 0 hingga 5 mg sahaja per biji. So kalau korang makan ini 4 biji, 5 darab 4 baru 20. Korang makan ni 4 biji, 186 darab 4 berapa? 600 lebih, 700 lebih. So korang kena pilih perbezaan makanan masa korang diet. Memang kena betul-betul okey, baru korang mencapai nutrition dan kalori yang korang nak. Faham?